Hai guys, so sekarang aku berada di Taman Melewah KL address. Okay, kalau korang tanya kat mana Taman Melewah ni, dia di Gombak tapi dia di bawah jurisdiction KL. So maknanya daripada sini korang nak pergi KLCC straight away boleh masuk Duke Highway. Okay, memang alamat dia adalah KL. So this is landed di KL. Okay. So Taman Melewah ni basically a vintage punya neighborhood. Korang boleh tengok the design of the house. Okay, dia vintage sikit lah. So bukaan dia adalah 22 darab 70. Okay, dia punya porch area sangat panjang. Nampak Mercedes ni kan? Still ada space kat belakang. So dua kereta no problem, you still have a lot of space. Jom kita tengok belah dalam. Luar pun you can see the vintage punya design with all the open brick. Jom kita tengok belah dalam. Okay, sangat luas guys. Okay, saiz rumah ni build up dia 1540 square feet. 4 bilik, 2 bilik air. 3 bilik dekat atas, 1 bilik dekat bawah. Ni tadi entrance. Ni old school punya sliding door. So boleh open lah, open. Okay, boleh connect dengan luar. Lantai pun terrazzo. Ni kalau polish balik memang cantik. You guys can play with the vintage style. Okay, lampu, sini ada meja. Even the cabinet under the staircase is original daripada owner. Ruang tamu dia memang luas. Okay, ni, you bayangkan this is your living. You can do your dining over here. And this is tangga naik ke atas. Pintu masuk, living, dining. And then kitchen dia separate the area. Okay, ni ada pintu masuk ke belakang. Ni kitchen area dia. Memang besar. Okay, besar and then dah extend sampai ke belakang lagi. Okay, before we go to the kitchen, tunjuk ada satu bilik dekat sini. Ground floor ada satu bilik, dia ada tingkap lah kat belakang. Wardrobe pun dah ada. So this is like a guest room kat bawah lah, ataupun mana yang tinggal dengan ada atuk nenek kan, dia can use bilik belah bawah lah. Ada toilet dekat sini. Okay, ni kitchen dia. Kitchen dia memang panjang sampai belakang. See, the tiles also tiles vintage. Kitchen dia dah tambah sikit kat belakang ni. Basically this is the wet kitchen lah. Sana boleh jadi dry kitchen. Nampak? Panjang. Sepanjang dinding semua ada kabinet. Ni tingkap ke bilik tadi. And ni ke belakang. Okay, I want to show you. Okay, ni benda penting juga kalau kau beli rumah kena tengok belakang. Nampak? Okay, ada kucing. Guys, sangat bersih. Kat mana nak cari landed dekat KL sebersih macam ni. Oh, dan rumah ni freehold. Tu yang memang suka dengar kan. Kalau landed, freehold, tu memang orang mencari. Nampak belakang dia. So rumah ni dah quite besar. Kau nak terus move in pun tak banyak benda kau orang kena buat. Tapi bear in mind, this is an old house. Okay, nampak tangga dia pun tangga vintage, kayu. Okay, of course akan ada wear and tear. So kena prepare duit juga untuk refurbish a bit. Tak perlu tukar semua, tapi you can refurbish. Okay, dia ada ruang tamu lagi kat atas. Okay, bila naik tangga kan, ada ruang tamu, 2 bilik di belakang, 1 master di depan. Ruang tamu ni boleh buat game area ke, surau ke. Sebab dia ada skylight. So cerah. And then ceiling height pun tinggi. So tak gelap lah rumah kat sini. Okay, jom kita tengok bilik kat belakang dulu. Okay, bilik belakang ni. Okay, ni kabinet yang asal dah ada. Nampak ceiling height. Kau nak tambah lagi, nak tukar ni, nak buat style baru pun boleh. Okay, dia ada buat satu kabinet dekat sini. Nampak? Okay, belah atas, dia tak extend sampai belakang tau. So korang still, let's say korang rasa macam, okay, I want to extend the bilik, nak tambah lagi toilet, boleh je. Sebab dia belum habis extend lagi belah atas. Okay, ni bilik 1 dekat atas, ni bilik 2. Sama je size dia. Dia tingkap, boleh nampak kat belakang ni kan. Korang tarik je sampai belakang. Harga extension tu average dalam RM180 per square foot.
So kira lah berapa banyak nak tarik ke belakang, kau darabkan. Okay, 2 bilik belakang. You punya upper living room. This is your master bedroom. Okay, rumah lama biasa master bedroom memang besar. Okay, ni ruang katil. Even kalau tak nampak ni switch ni, this is the size of queen bed lah. So you still ada space belah sini, ada tingkap. This is you punya wardrobe area. So dia dah buat full. Okay, sampai ke ceiling, vanity kat sini, toilet dekat sini. Toilet dia bahagian tengah. So pakai mechanical ventilation. Ni kalau kau nak buat baru pun no problem. Okay. Ni proper master bedroom. Kawasan tidur, sini boleh letak meja, sini vanity, kat sini wardrobe. Dia macam different area terus, nampak? Dia ada shape kat sini, toilet kat situ. Dan korang ada balcony. Ni balcony kita. Okay, ni kawasan perumahan kat sini. Boleh tengok Dia memang tenang sebab ini memang kawasan residential, semua landed houses. So tak sesak lah. Korang nak tengok rumah kan, tengok macam mana kereta parking, ruang jalan still luas. Sebab dia punya jalan ni sangat lebar. KL somewhere belah sana. Saya zoom sikit. Ya, belakang sana lah KL. So daripada sini kalau nak pergi KL, kau boleh terus direct keluar, dia terus masuk ke Duke Highway. Tak perlu go through traffic light. Daripada MR2 pula kau boleh straight away masuk ke dalam sini. Daripada highway. Tu salah satu jalan masuk keluar. Dia boleh juga masuk ikut Greenwood, masuk ikut Kampung Cangkat dan juga Kampung Padang Balang. So guys, kalau korang berminat nak view this vintage landed 2-story di KL, harga berapa? Check the caption. Nak view, boleh contact saya sekarang. Thank you guys.